Tiga hukum. Yang pertama, wajib berhijrah, iaitu orang Islam yang duduk bersama orang kafir, yang tidak boleh mempraktikkan agama, yang tidak boleh melaksanakan agamanya, bahkan diganggu gugat agamanya, maka wajib berhijrah. Pergi ke negara yang mana mereka boleh praktikkan agama, menegakkan syiar dan juga melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, ialah menjadi sunat berhijrah orang-orang yang duduk dalam negara bukan Islam, tapi dibenarkan mempraktik Islam dan tidak dihalang oleh orang kafir. Maka orang ni, tuan-tuan, sunat dia berhijrah, kerana walaupun dia tidak dihalang namun duduk dengan orang kafir, lambat launnya pasti ada rancangan-rancangan jahat kerana mereka yang menguasainya. Dan yang ketiga ialah harus duduk di negara orang kafir bila mana umat Islam mampu mempengaruhi orang bukan Islam dengan dakwah, dengan akhlak, dengan tingkah laku. Maka ketika itu orang Islam boleh mengislamkan sebahagian mereka, mengislamkan pemerintah mereka, mengislamkan orang-orang yang berjawatan di kalangan mereka. Maka para ulama menetapkan hukum tersebut. Kalau sekiranya orang yang berada dalam keadaan agamanya boleh dipermain-mainkan sehingga dia tidak mampu bersekolah melainkan mendedahkan aurat, sehingga dia tidak mampu bekerja melainkan dia mesti berbuka puasa, meninggalkan Jumaat, meninggalkan solat, sehingga dia tidak mampu membina masjid untuk mengingati Allah, bukan terpaksa mengikuti upacara keagamaan, maka waktu itu wajib orang Islam berhijrah. Kalau mereka mati, maka tempat mereka dalam neraka jahanam, kerana mereka sendiri yang tidak mau membebaskan agama mereka. Berkenaan dengan hal ini, Nabi SAW pernah menyatakan, "Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina azharil musyrikin." Aku berlepas diri, tidak bertanggungjawab daripada mana-mana orang Islam yang duduk bersama dengan orang kafir. Maksud di sini ialah orang-orang yang duduk bersama dengan orang kafir kerana mereka pasti terpengaruh dengan agenda kekufuran. Umpama kalau orang kafir nak serang orang Islam, dijadikan orang Islam ni sebagai tentera, dan mereka ini memerangi orang Islam, padahal mereka Islam, tapi duduk dalam kelompok orang kafir. Maka inilah yang menjadi musibah besar. Ya, kalau dimati berjuang bersama orang kafir, mempertahankan kekufuran, sedangkan Nabi SAW menyuruh orang beriman supaya mengangkat kalimah Allah, berjuang, berjihad sampai peringkat litakuna kalimatullahi hiyal ulia wa kalimatul kufri hiyas sufla, supaya agama Allah paling tinggi, agama kafir, supaya kepercayaan kekufuran itu paling rendah dan paling hina. Sebab itu bila mana umat Islam tidak mau berhijrah, maka mereka termasuk dalam ayat surah An-Nisa, bila mana Allah Ta'ala menceritakan kelompok ini mati di negara orang kafir. Allah berfirman, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim." Orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat maut dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ini tak berhijrah, namanya zalim diri sendiri. Lalu mereka bertanya, qalu fima kuntum? Kenapa tak berhijrah? Kenapa kamu tidak mau berhijrah? Sedangkan agama kamu dipermainkan, sedangkan agama kamu mudah dihina dan direndahkan. Lalu mereka berkata, kunna mustad'afina fil ardh. Kami orang lemah, tak mampu, tak tahu nak ke mana. Lalu Allah Ta'ala menepelak mereka dengan berkata, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ni luas? Walhal mereka undang-undang antarabangsa, kita nak keluar mana-mana boleh. Mana-mana orang nak keluar daripada mana-mana negara, tak ada masalah, boleh keluar. Sebab itu bila tidak mampu mempraktik Islam, maka ini ada satu musibah pada agamanya, dia mesti keluar.